Jangankan sekali, beribu kali pun sanggup pilih jalan ini. Itu luah bekas eksekutif pemasaran Mazwan Zainal Abidin yang mengorbankan kejayanya di ibu kota demi menjaga keluarganya di Jempol Negeri Sembilan. Kisah pemuda berusia 36 tahun ini mengisi segmen potret inspirasi hari ini. Dah kahwin dah tak nak. Dia nak kahwin nak jadi mak, dia layak. Diuji hebat apabila bonda tercinta mengalami ulcer perut sehingga terpaksa berulang-alik ke hospital setiap minggu. Mazwan Zainal Abidin atau lebih mesra disapa Acu akui mengambil keputusan berhenti kerja bukanlah mudah. Saya pernah terfikir, saya tengok macam kawan saya semua dah berkahwin, ada anak, dah berkerjaya, dah beli rumah sendiri, kereta sendiri. Tapi saya macam tak ada apa-apa. Saya macam betul ke keputusan yang aku buat ni? Pasal saya istighfar wajib sebelum azim. Tak apa, mungkin ada rezeki saya masa akan datang, bukan sekarang. Selepas pulang ke kampung, rutin hariannya bermula seawal pagi. Daripada memasak, mengemas hingga menjaga anak-anak saudara yang pulang dari sekolah. Juga dia turut mempunyai anak saudara autisma berusia 10 tahun yang memerlukan perhatian khusus. Sabar pelan, air panas lagi. Sabar. Air panas lagi. Tidak kisah dengan tanggapan masyarakat, ujar pemegang ijazah sarjana muda penyiaran dan kewartawanan ini, tanggungjawab menjaga keluarga bukanlah suatu bebanan. Kadang sebenarnya nilai tu, bila kita jaga mak bapak kita kan, dia tak sama dengan jaga rumah orang tua. Mungkin kita rasa macam, tak apalah, mak ayah aku ada kawan-kawan kat sana. Tapi itulah, sebenarnya mak bapak tu, dia kalau boleh nak anak dia sendiri jaga dia. Dia nak nilai kasih sayang. Dia dari kecil jaga kita kan, sampai besar. Tiba-tiba bila dah besar, kita hantar rumah orang tua. Kini selain menjaga ibu bapa, anak bongsu daripada 5 beradik ini menjana pendapatan melalui perniagaan kecil-kecilan dan hasil ulasan berbayar produk di media sosial. Meskipun pendapatannya tidak menentu, ia yakin dengan keputusannya. Mazwan dalam pada itu turut menitipkan pesan agar anak-anak yang berdepan dilema sama tidak takut untuk memilih keluarga dan percaya dengan rezeki Tuhan. Jadi kena pergi Johor.